Okey sahabat, jom hari ni Mak Tu nak ajak buat kuih kertas cara orang lama-lama. Hai hampa. Assalamualaikum, selamat pagi. Berjumpa lagi di Mak Tu TV. Pagi ni Mak Tu nak buat kuih kertas untuk sarapan pagi. Okey, jumpa Mak Tu. Jom ikut Mak Tu masak. Ini bahan-bahan nak buat kuih kertas. Bahan-bahannya ini tepung pulut 2 cawan. Ini dah 1 cawan. Ini lagi 1 cawan lah. Jadi 2 cawan lah. Cawan. Sedikit garam. Dan sebiji kelapa. Kelapa parut ambil yang putih je. Kelapa parut. Dan 1 cawan gula. Gula pasir. Dan air. Minyak untuk menggoreng. Mula-mula masukkan kelapa. Kemudian masukkan garam. Kemudian masukkan tepung pulut. Kemudian kita gaul lah, bagi dia rata dulu dengan kelapa tadi tu. Bagi dia sebati dulu. Habiskan tepung pulut ni. Okey, sekarang dia dah sebati dah. Kita boleh terus masukkan air sikit demi sedikit. Masukkan air sikit-sikit. Kita tak boleh bubuh air banyak-banyak sebab kita tak tahu lagi, takut dia terlembik nanti dia dah tak cantik dah. Air dia kena agak-agak aja sahabat-sahabat. Kalau rasa agak macam dengan dia kurang tepung pulut kan, dia kurang melekat, sahabat boleh tambah lagi lah sikit tepung. Okey dah sahabat, dah 15 minit tadi Mak Tu biarkan 15 minit. Lepas tu sekarang kita dah boleh buat lah. Kalau kita nak goreng, sebab apa, kalau kita kena biarkan dulu 15 minit sebab takut nanti bila kita goreng nanti dia akan meletup sebab dia tepung pulut. Sebab tu kita kena biarkan sekejap. Ataupun masa kita dah buat macam ni, dah bulat-bulat macam ni, lepas tu kita jangan terus digoreng, kita biarkan dia dulu, tahankan dia dulu. Macam tu. Suka hatilah sahabat-sahabat nak buat bentuk macam mana. Ini Mak Tu, cara Mak Tu je, bentuk Mak Tu ni senang. Gula ni untuk nak sirah kuih ni lah. Nanti kita nak buat air gula, kita nak sirah dia. Sebab tu kita tak ubuh dalam ni. Sebab dia kena sirah gula. Kuih kertas ni. Alhamdulillah, dah siap dah kuih kertas Mak Tu. Nak kena tunggu sat lagi. Mak Tu nak panaskan minyak, lepas tu nak goreng. Nak sirah gula. Tunggu sat ya sahabat ya. Okey, sekarang dah lebih kurang 10 minit lah Mak Tu biarkan. Sekarang kita nak goreng lah pula. Angkat, okey, nak goreng. Mula-mula kita panaskan minyak. Kuali pun dah panas. Kita panaskan minyak, masukkan minyak ni untuk menggoreng kuih kertas lah. Okey, kita tunggu minyak panas dulu. Kalau sahabat nak tahu macam mana minyak dah panas kan, kita kecilkan air sikit. Tu tandanya minyak dah panas lah tu. Dah meletik-meletik tu. Kita biarkan sekejap. Sekejap lagi kita masukkan kuih. Minyak dah panas, kita masukkan kuih satu demi satu. Satu-satu. Masukkan kuih satu-satu.
dibalik-balikkan, biarkan sekejap bagi dia panas dulu, baru boleh dibalikkan. Okey sahabat, sekarang Mak Tok nak balik-balikkan. Dia dah okey dah ni. Dah boleh balikkan. Kalau kita goreng kuih kan sahabat, kita kena pakai minyak yang belum diguna lah. Minyak baru. Barulah cantik kuih kita. Okey sahabat, dia dah kuning dah nak kuning dah ni. Dia dah kuning dah nak garing dah. Kita tak boleh bagi garing sangat kuih ni, nanti dia keras. Bagi dia kuning-kuning dia. Sat lagi boleh angkat lah ni. Tunggu sat lagi. Baru sebelah aja ni. Dah ni okey. Alhamdulillah. Dah masak kuihnya, dah boleh angkat dah ni. Dah boleh angkat dah. Kuih ni dia tak renyah sangat. Dia biasa-biasa saja. Tapi sedap dimakan. Makan sedap. Kuih biasa-biasa. Kuih orang lama-lama. Okey sahabat, dah siap. Ni Mak Tok nak sirah gula pula. Kuih tadi. Mula-mula kita masukkan air dulu lah sikit. Untuk je gula ni hancur. Bismillahirrahmanirrahim. Nak bagi gula ni cair. Gula ni satu cawan je. Sebab kuihnya pun sikit je. Lepas tu kita kacau. Kita tunggu sampai gula ni dia cair. Kita kena kacau. Sebab dia dah pecah minyak lah ni. Pecah minyak lah pula dah. Kacau dah ni. Sebab dia dah pekat dah. Tak lagi kalau kita tak kacau. Nanti dia tak. Kita tak nak agak. Kita nak tengok nak bagi dia bertali. Belum lagi ni. Dia kena bagi bertali dulu. Baru kita boleh bubuh kuih dia. Kena tunggu sekejap lagi. Dia dah mula pekat dah. Tengok tu sahabat. Dia dah mula pekat dah. Api yang jangan besar sangat sahabat. Nanti dia takut dia hangus pula. Dia dah mula pekat tu. Kita tengok dulu. Di hujung tu. Start lagi. Start lagi sahabat. Dah tak lama dah. Kena kecilkan api sikit. Ni dah boleh lah ni. Rasanya. Dah boleh lah sahabat. Tengok dia dah jatuh macam tu. Dah boleh lah tu. Dia jatuh macam tu. Dia bertali kan. Dah boleh dah. Okey sahabat, sekarang Mak Tok nak masukkan kuih. Kuih ni kita tak boleh masukkan satu-satu, kena masuk terus. Lepas tu terus kita kacau. Kacau cepat-cepat sahabat, kena kacau cepat-cepat. Sebab nanti dia tak melekat dekat dia punya kuih, gulanya tu. Kena terus kacau je. Tu dah nak kering dah tu. Dia nak cantik dah tu. Dia kena bagi gula jadi macam tu lah baru dia cantik. Ni dah cantik, dah jadilah ni. Dah melekat elok dah. Alhamdulillah. Dah siap kuihnya. Sekarang Mak Tok nak angkat. Alhamdulillah sahabat. Mak Tok dah boleh menyerok dah pagi ni dengan kuih getas ni. Dah siap dah kuih getas pagi ni. Mari kita cuba. Kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari sahabat, kita makan kuih getas. Garing di luar, lembut di dalam, juicy di dalam. Sedap.
makan minum dengan ayak kopi. Tak sahabat-sahabat kena cuba kuih getah ni. Boleh cubalah kuih getah Mak Tok ni. Senang je buat je. Tak renyah, cepat, sedap dimakan. Mana suka dengan video Mak Tok ni, jangan lupa support Mak Tok. Subscribe, like, komen, share. Jangan lupa ya sahabat-sahabat semua. Bye sahabat. Jumpa lagi di lain video. Bye. Assalamualaikum.